sekarang ni bulan Ramadan. Aku sebenarnya bulan-bulan Ramadan ni aku suka duduk kat rumah. I get to self-healing kan. Sebab berbulan-bulan aku akan macam back sempena bulan Ramadan, kerja tetap kerja. Kita try and manage the timing. Sebelum start puasa, tapau dulu betul. So ni behind the scene kerja aku hari tu. Selamat pagi dari Jangkang. Semalam kita orang and the band shoot dekat Kuang untuk lagu Hari Raya. Hari ni, pagi ni kita buat lagu Hari Raya juga. Kalau korang nak tahu, kita orang schedule kita kalau sebelum Raya, maknanya macam sebulan 2 bulan sebelum tu, sebelum puasa lagi kita dah shoot untuk Hari Raya. Kita tengah prepare untuk Hari Raya song, music video untuk Daikin. So semalam geng-geng team production kita orang dah set up the whole day. Untuk Ramadan kali ni, sempena kempen raya, kita partner bersama dengan Daikin untuk lagu raya Daikin. Yang paling bestnya, dah lah kita dapat bekerjasama dengan tim Daikin. Tapi dia punya cherry on top adalah budak-budak low-cost aku, kita orang satu tim dapat shoot the whole day dengan Pocket Rocketman. Azizul Hasri ni memang seorang sahabat aku yang rare. Dia kalau kita cakap pasal melalui kesukaran, pengorbanan, apa yang dia buat untuk negara, apa yang dia dah sacrifice untuk keluarga dia, memang kita semua tahu. Kita rakyat Malaysia tahu kan. Dan apa kesukaran yang dia lalui, kita pun dapat tahu dengan dia punya sakit dia lah, dengan heart attack dia lah. Tapi dia masih lagi dapat berada at this pinnacle kan. So shooting dengan dia ni memang best. Tapi yang best masa shooting dengan Jijo, kenangan dia adalah dia biasa naik basikal je kan. Kalau kita jumpa biasa naik basikal. Tapi kali ni dia naik motor. Tapi motor ni lain sikit. Jom, safety shot tu, take one. Dia bila buat iklan aircon ni, dia kena shooting tengah panas dulu, baru dia rasa aircon dia kat dalam. Adik. Assalamualaikum semua. My name is Sulaiman Idris. I'm the third generation of Omar Ali. And today we are sponsoring Daikin's music video featuring Alif, Dato' Azizul and also Alif's band today. So this year is a special year for us because we have 3 new collections coming up in Omar Ali, in stores and on the website. Of course, knowing all the talents for Daikin, they are all very prominent and very famous in the Malaysian market. And of course, Omar Ali being a traditional company, we love collaborations because it brings everyone together. Terima kasih kepada Sulaiman daripada Omar Ali. Terima kasih sebab apa, Sulaiman Omar Ali ni rupanya dia adalah neighbor aku. Rumah dia kat belakang ni. Ni rumah dia kat belakang ni. Thanks Sulaiman for sponsoring Alif Sultan The Locals, Azizul Hasni untuk music video raya Daikin ni. Mostly aku rasa about 90% project semua lagu-lagu adalah ciptaan The Locals. Tam, Efri, Falik, Rajwan, aku sendiri. And bila kita work on this song, kita try untuk jadikan lagu tu sesuai lah dengan brand tu kan. So lagu ni kita orang bercerita pasal how life is, banyak kesukaran but you have to still go through it. Kan? Macam kita, kadang-kadang kita ada masalah apa yang berlaku di sekeliling kita, mungkin benda tu doesn't go according to plan, tapi kita berusaha tetap juga tawakal, kita usaha untuk menjadikan hari kita tu tetap berjaya. So this song kali ni adalah we go through hardship but at the end of it, sama-sama kita dapat nikmati hari raya sama-sama. So music video raya ni standard lah. Bila kita buat music video, malam raya dia happening, ada mercun. And aku specifically minta, kalau tak ada mercun tak jadi babe. Aku sendiri sebenarnya bukanlah, aku tak suka nak mengganggu orang kan. Kalau orang terkejut tengah-tengah malam tapi terpaksa. Tapi ini memang minta maaf kepada orang Banting. Minta maaf, saya janji saya tak bakal mercun lagi kat situ.
Tapi memang lawa gila, babe. Lepas tu, bila kita habis kat Banting tu, tak settle lagi. Aku, Falik dengan Efri. Sambung pula kat Melawati. Yang ni best. Sebab apa? Aku dapat drive. Drive pula Mini Cooper Cabrio. So sekarang ni kereta dah kena tarik. Apa dia? Tengah sedih ni, kereta kena tarik ni. Baru nak style. So cerita dia kenapa buat Mini Cooper ni adalah cute lah. Kan kita cute semua. So bila letak budak-budak locals dalam kereta cute, dia jadi bertambah cute lah music video tu. Dia rasa pula in a smaller engine, a smaller car, tiba manual pula. Lepas geram, babe. Kereta ni adalah kereta paling kelakar aku pernah bawa. Dia tak sepatutnya laju macam ni. Kereta ni power tu kereta ni. Walaupun aku faham kenapa orang bawa kereta Mini Cooper laju. Memang best kereta ni. Aduh. Kau kena tengok aku tarik sekejap lagi Kita tengok Bodoh lah payung ni, buang. Yang cerita buka payung tu, satu benda manual ni kan. Kau memang kena ada, kau kena multitask sikit lah. Aku pakai payung tu, Cabrio. Aku pula masa tu, first time bawa kereta tu, aku tak reti tutup bumbung. Dah lah, panas sekali aku nak buka. Sekali bila aku dah buka, payung tu tak ditutup lah, Man. Tak ditutup lah, aku tak reti bunyi. Loh, betul ni. Aku lepas tu, aku beritahu kat driver aku cakap, Bab, pergi buang payung ni. Itu adalah kali terakhir aku nampak payung tu. Ini adalah payung yang sebenar. Kalau korang nak tahu. Perjalanan Rolls Royce aku bermula dengan sekaki payung. Ini adalah payung handmade Rolls Royce. Korang nampak ni? Ini adalah Rolls Royce. Ini adalah payung handmade ni. Korang tengok bawah ni, that's carbon fiber pun. Akan ada hari nanti yang akan tiba insyaAllah dengan rezeki Tuhan. Satu hari nanti bila aku spec aku punya Rolls Royce sendiri, aku akan sengaja order Rolls Royce tu one umbrella less. Meaning mungkin sebelah kanan ke, atau aku beli Cullinan ke kan. Sebelah kanan sebelah kiri tu satu tak payah. Sebab apa? Aku dah ada satu. So one day bila aku spec aku punya kereta, tak kira lah warna dia kalau hitam ke apa benda, satu hari nanti payung ni akan masuk dalam pintu ni. So aku akan cakap, oh tak payah, kau jangan bagi aku payung satu sebab aku dah ada payung. Jangan cakap abang tak payung. So Alhamdulillah, terima kasih Daikin. Thank you Daikin for trusting Alif Sultan The Locals. Alif Sultan The Locals semua memang pengguna-pengguna Daikin. Siap hari masa syuting tu, bandmate semua beli seorang sebiji produk Daikin. So korang pun boleh beli juga sebenarnya hari raya ni. Korang boleh beli produk-produk Daikin buat kampung korang cantik, harga berpatutan dan kualiti dia best. Dia boleh pasang untuk korang. Dia boleh bagi tahu korang nak yang macam mana, yang sesuai untuk living room, mana sesuai untuk bilik. Dia will advise you should use Daikin. So, korang dengarkan lagu raya Alif Sultan The Locals bersama dengan Daikin. Tengok dekat YouTube music video dia, dengarkan juga kat Spotify.